Assalamualaikum Azhar. Terima kasih sebab datang kembali ke sesi yang kedua ni. Okey, cikgu nak tanya Hazel yang Hazel nak bawa isu hari tu ataupun isu baru. Isu hari tu. So boleh cikgu ingatkan balik isu hari tu. Takut cikgu tersilap. Isu Hazel hari tu adalah Hazel ada macam masalah yang tiba-tiba nangis tu disebabkan ayah Hazel yang sakit dengan adik Hazel yang punya perangai tu kan. Lagi satu disebabkan perkara-perkara tu yang mak Hazel selalu mengadu Hazel bila masa tu. So cikgu nak tanya lepas pada sesi hari tu macam mana? Adakah yang perasaan kita menangis dulu ada lagi ataupun sebagai isu tu lama, lepas tu so far macam better daripada yang sebelum. kiranya ayah dah makin okey. Lepas tu mak ada lagi kontak Hazel pasal benda tu? Adik Hazel ke? Adik pun macam tu? Adik still macam tu. Adik still macam tu tapi mak tak ada benda lah. Tapi yang saya cakap yang saya avoid nak keluarga yang tu masih sama sekarang. Masih sama. Okey. Kalau boleh cikgu nak bagi satu cara untuk Hazel faham diri Hazel menggunakan satu worksheet ni. Jadi Hazel kena buat dalam ni. Boleh? Sekarang. Dan cikgu bagi masa dalam masa 5 minit macam tu lah isi. Boleh? Sebelum sesi cikgu terangkan dulu. Jadi okey. Untuk yang atas ni dia isi situasi yang membuatkan Hazel rasa nak menangis tu. Dan pada siapa, sebab kira sebab lah. Dan apa yang berlaku disebabkan situasi tu. Jadi so yang kedua, fikiran automatik apa yang Hazel fikir masa Hazel menangis. So kan Hazel menangis, so apa yang Hazel fikir masa tu. Yang ketiga, emosi Hazel lepas pada benda tu terjadi. Lepas tu apa yang otak Hazel fikir dan emosi dia betul lah. Yang ketiga, kita nak cipta satu macam pemikiran baru dalam diri Hazel ni. Kiranya kalau Hazel menangis lagi lepas ni, Hazel dah akan handle. Bisa ni kena isi sekali. Macam mana? Nak kena terus isi. Nanti saya guide Hazel untuk isi yang ke fikiran baru. So yang kelima, bukti pemikiran, iaitu bukti yang menyokong pemikiran Hazel. Kiranya Hazel nangis tu sebab apa? Nak ada bukti tak? Berlaku ke? Bukti contohnya? Contohlah, macam saya, kalau saya nangis sebabkan mak saya sakit macam tu. Tu lah. Macam tu. Bukti yang tidak menyokong pemikiran Hazel. Kiranya benda tu Hazel fikir macam tu tapi tak ada bukti pun yang terjadi. Yang F pula, perubahan emosi. Kiranya lepas Hazel buat yang ni, apa perubahan emosi Hazel, dan bagi skala dan tindakan yang Hazel boleh buat. Okay, faham? So saya bagi masa dalam 5 minit cukup. Cukup. Nak. Boleh ke kita buat worksheet dalam sesi? Boleh. So sebab apa saya galakkan itu saya ditengokkan saya galakkan sebab sekurang-kurangnya dia boleh membantu penerokaan itu atau bantu klien kita dapat saya akan berdasarkan worksheet. Dia bukan sekadar homework semata-mata. Okey?
Kiranya macam contoh Hazel dia yang ada sebab Kenapa? dengan sedih benda sekarang sebelum perubahan. Maksudnya kan nangis. Berdasarkan apa yang Hazel isi ni kan, sebab Hazel jadi gerak menangis adalah sebab keluarga ayah ibu dan adik, betul. Jadi boleh saya tanya sebab apa Hazel fikir macam yang ayah Hazel akan pergi? Sebab sebenarnya kalau orang nak pergi dengan dia kan, saya cakap bukan siap lah, hati lah, macam nasihat anak-anak dia orang. Macam tu lah. Sebab sebelum-sebelum ni tak ada pun cakap macam tu. Lepas tu bila dah cakap macam tu, tiba-tiba mesti kita fikir bukan kan. So Hazel percaya bila ada orang tu sebut pasal wasiat, sebut pasal kematian dan apa, Hazel percaya lah yang orang tu akan pergi dalam masa terdekat. Hazel percaya benda tu. Hazel ada pengalaman dari orang luar ke cakap pasal wasiat, tiba-tiba esoknya dia dah tak ada. Pernah ada sini macam saudara mara macam tu. So Hazel daripada pengalaman tu, Hazel percaya yang ayah pun lebih kurang macam tu lah. Okay, faham. So sebab tu lah Hazel tulis kat sini bukti yang menyokong. Dan kalau boleh saya nak tanya, kalau yang kan emosi Hazel rasa bersalah. Salah disebabkan? Salah sebab kan saya cakap pasal mak saya kan. Sebab dekat rumah mak saya tak ada siapa-siapa kalau nak cerita. Sebab tu apa-apa dia cari saya ataupun rumah saya ke. Tapi saya tak ada dekat situ kalau nak dengar apa-apa. Kiranya Hazel rasa macam Hazel masalah yang mak hadapi tu Hazel patut bertanggungjawab macam tu. Adalah bertanggungjawab. Paling-paling pun macam ada dengan dia untuk dengar. Kira ada dengan dia duduk serumah lah. Bukan berada jauh lah. Sebab jauh kan. Okay, faham. So daripada masalah-masalah ni kan, Hazel, apa yang Hazel dah buat untuk Hazel hindari daripada rasa macam ni? Sebab saya rasa macam ni sebab saya sebenarnya jauh dengan orang. So kalau contohnya macam cuti lama, macam cuti raya itu, so saya tahu apa yang jadi dekat rumah. Saya rasa macam dia tak jadi pun time tu saya rasa lega sikit. Okay, Hazel rasa lega. Kira Hazel macam
Hazel punya pemikiran ni bila Hazel hadapi sendiri baru Hazel percaya betul. Okay, faham. Tapi Hazel ada juga kan, kalau contohnya kalau mak tu telefon Hazel and bagi tahu pasal masalah ni, Hazel ada bagi macam kata-kata dorongan kat dia ke, ataupun Hazel macam just dengar je. Dengar je. Dengar je. Daripada pun saya cakap tak apalah, biar je lah macam tu je. And lepas tu dengar perkara-perkara yang mak cerita tu, apa yang Hazel rasa? Rasa macam tu lah, rasa sedih, lepas tu kesal terfikir, rasa risau apa yang jadi kat rumah sebab dia tak tahu apa jadi kan. Sebab tak nampak depan mata lah. Skala emosi Hazel untuk yang sedih atau bersalah yang 6 ke dua-dua? Kedua-dua. Dua-dua. 6 per 10 orang. Sebab apa 6? Satu sebab memang tak dinafikan perasaan sedih, bersalah tu memang ada. Tapi at the same time saya fikir apa, maybe mak saya boleh handle sendiri kat rumah, ataupun ada jari-jari lain yang boleh dengar mak saya, bukan saya je kan. Tu saya rasa at the same time boleh sedih, tapi at the same time jangan risau juga. Sebab tu 6. Sebab Hazel rasa Hazel pandai handle lah. Betul. Lebih kurang lah. Apa cara Hazel handle tu? Maksudnya? Kiranya macam kan Hazel kata tadi 6 disebabkan Hazel rasa macam ada orang lain juga yang boleh tolong mak kan. So kiranya Hazel kalau rasa nak menangis tu, kiranya Hazel pandai fikir dulu sebelum menangis ke atau Sebenarnya nangis tu biarlah rasa lega sikit kan. Lepas tu sebenarnya kalau dah lepas nangis tu memang kita rasa lega. Lepas tu kita sendiri yang fikir balik kan, tak payah fikir sangat apa semua. Lepas tu kadang-kadang kalau saya cerita dekat orang yang saya percaya tu, saya dia pun nasihat benda sama, jangan risau. So dorongan daripada diorang pun membantu juga. So tu boleh bagi saya terfikir sampai macam tak apa, tak payah risau. Kiranya pemikiran Hazel pun makin lama makin bagus lah. Ya, berbanding sebelum-sebelum ni. Okay. Kiranya Hazel pun dah ada cara sendiri untuk handle benda tu. So Hazel rasa apa yang Hazel perlukan lagi? So far sekarang ni disebabkan saya rasa sebab benda tu saya baru cuba. Tapi setakat ni membantu, tapi tak adalah fully sampai saya tak ada rasa risau langsung. Tapi Hazel rasa macam perasaan risau tu adalah benda yang normal untuk semua orang ke, ataupun Hazel punya perasaan risau ni mengganggu emosi secara total? Saya percaya yang perasaan risau tu memanglah normal, tapi risau saya tu sampai sampai menangis. Yang berlarutan ataupun tak? Tak berlarutan, tapi macam kalau free macam tak ada kerja kan. Lepas tu kalau lalu talk pasal mak ayah ke, relate, lepas tu dia macam terasa juga. Dan lepas pada Hazel terasa tu, Hazel pandai handle lah kan? Betul? So Hazel sekarang ni Hazel nak cara macam Mungkin cara lain sebabkan saya cakap saya cerita dekat orang. Lepas tu dah dapat dorongan daripada diorang tu macam membantu juga. Tapi bukanlah setiap masa diorang ada kan. So macam apa yang saya kena buat setiap kali saya rasa macam tu. Lepas tu bukan pemikiran saya ni sentiasa betul. Tak adalah setiap kali saya lepas menangis tu saya rasa okay, tak payah risau semua. Maybe time tu saya rasa mood saya okey, so saya boleh fikir macam tu. Tapi kalau saya betul-betul rasa sedih ataupun cerita yang mak saya tu cerita mak saya mengadu kat saya tu betul-betul berat, betul-betul menyedihkan, takkan saya rasa macam tak payah risau lah. Mestilah saya risau kan. kalau tak rasa risau tu macam dah tak betul pula. So Hazel datang sini untuk tahu bagaimana nak selesaikan secara total lah. Betul. Macam mana nak betul-betul handle benda tu? Hazel ada cara tapi tak sepenuhnya. Jadi Hazel nak panduan daripada saya ataupun Hazel nak cari sendiri gitu. Hazel rasa. Disebabkan saya dah cuba cara saya, tapi dia macam tak adalah terlalu membantu. Jadi saya datang sini, saya nak minta pendapat. Adalah. Dapat cikgu okay. Alright. So ini adalah cara saya untuk diri saya yang dulunya saya pun ada macam perasaan macam Hazel juga. So ini cara saya lah.
dan menjadi untuk diri saya, tak tahulah untuk diri orang lain. So saya cuba untuk Hazel. Boleh? Boleh ya? Okay. So apa benda ni? Benda ni diberi nama macam saya tak tahu nama dia apa. So ini Hazel boleh tulis kata-kata untuk diri saya. Kiranya macam setiap orang ni dia kena ada satu, orang panggil apa, motivasi untuk hidup. So Hazel boleh tulis untuk diri Hazel, macam Hazel buat semua ni untuk mak, ataupun kan Hazel punya isu adalah menangis kan. Hazel boleh tulis macam macam ni boleh. Tapi ni saya yang bagi kat Hazel lah. Tapi jangan tiru ni. Saya betul bukan tanya ke mana, tapi tanda hati awak sudah selalu buat seorang ini. So Hazel macam ada dua cara. Hazel boleh keluarkan kertas dan tulis pakai pen, ataupun Hazel tulis pakai marker pen whiteboard tu. Jadinya macam dah bosan dengan kata-kata tu, padam dan tulis balik. So letak atas meja, macam contohlah time Hazel seorang-seorang, Hazel rasa macam menangis, sudah datang balik, Hazel baca dan tak tahulah menjadi dekat Hazel. Kita cuba dulu Tapi dah. saya suka dengan kata-kata, so saya rasa ni saya suka. Macam ni. Okay, bagus. Bagus untuk diri saya juga. Okay, so Hazel dah tahu kan cara nak buat dia? Kalau letak satu je, ke letak banyak-banyak? Ikut Hazel. Kalau Hazel rasa satu kata-kata tu dah kuat untuk diri Tapi Hazel. saya lagi suka kalau orang yang bagi kata-kata tu kat saya, lepas tu saya tulis kat saya. Sebab saya sendiri tak tahu dia bagi kata-kata apa kat saya. Oh ya ke? Faham. So nak saya bagi kata-kata ni? Ada dah. Oh, saya tersentuh juga dengan Kat situ kan. Tengok saya dulu orang dia. Okay. Tapi kalau kata-kata dari diri saya, kadang-kadang ni tak kena dekat orang. Oh, contoh. Contoh Tak apa lagi dia. Okay, cantik. So kira dia kalau macam saya nak ada kata-kata dari Ini boleh tapak kat ni. kat dinding, boleh sandar kat Oh, sebab atas meja sempit. kat dinding pun boleh. Okay. So Hazel letak ni tempat yang Hazel selalu tengok. Yang saya tahu cermin lah. Saya tahu dah Hazel memang macam tu. So Macam dia. Saya suka. saya tahu Hazel suka dia. Saya suka. So lepas ni kalau setiap kali saya sedih, saya tengok benda ni lah. Betul. Nak Tengok letak, je. nak letak muka orang pun boleh kat situ. Yusri. Muka Yusri. Kiranya lepas pada macam bila kita ada satu macam kata-kata penguat untuk diri kita, kita akan jadi macam untuk apa aku menangis lagi, sebab aku buat ni untuk orang. Macam tu lebih kurang. Faham tak? Tapi kalau cikgu letak ayat apa kat sini? Kalau saya akan letak setiap kehidupan kita tak ada yang sempurna selain kita yang mengejar. Menarik. Macam tu lah. So Hazel faham lah. Faham? Kita cuba dulu, kita orang panggil, kita ikhtiar lah cara ni dulu. Kalau macam tak berkesan, kita cuba cara lain tak. Okay? Boleh. Sebab Hazel pun dah ada cara Hazel, kita try gabungkan dia. Tahu boleh hilangkan secara total. Jadi macam mana saya nak tahu kesan tak? Kalau Hazel rasa Hazel dah tak, macam emosi Hazel tu macam tak tiba-tiba datang menangis macam tu. Tapi Hazel baca ayat bawah tu macam nak menangis ni. Tak ada. Tak sampai nangis, tapi tersentuh sikit lah. Okay, faham. So kita rewind balik apa yang jadi pada sesi ni. Masya Allah. So pada pada sesi kali ni apa yang Hazel belajar? Apa yang saya belajar? Apa yang saya belajar? Kiranya bukan apa yang Hazel belajar, kiranya Hazel rasa perubahan apa kat diri Hazel?
sebenarnya time sesi 1 hari tu saya rasa sebenarnya membantu lah. Sebab saya bukan apa, sebenarnya saya tahu je saya ni fikir tak betul semua. Saya just rasa macam nak diyakinkan yang saya ni apa yang saya fikir ni sebenarnya tak betul ataupun tak rasional. So bila saya datang sesi counselling, betul lah apa yang tak fikir kan, macam tu. So lepas dari sesi counselling tu saya cuba lah, macam kalau setiap kali nangis tu saya cuba fikir tak apa, jangan risau. So dia membantu, cuma tak terlalu membantu lah. Sebab tu saya datang ke sesi kedua ni, cikgu pun ada bagi cara yang lain kan untuk saya cuba. Okay, faham. So kita try dulu dengan cara ni dan kita tengok perubahan pada sesi ketiga boleh? So nanti Berapa pada lama? Sesi ketiga insyaAllah dalam 10 minit kita akan settle dengan cepat sekali. Alright, sesi ketiga Haizin nak bila? Lain tak kena? Minggu depan boleh minggu Minggu depan Okey boleh. So kita tutup lah kita punya sesi ni sebab kan Haizin dah tahu cara nak handle dan cara baru untuk handle. So kita tutup dengan surah Walaq. Saya baca sendiri. Jika cikgu nak baca kan? Kita baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asnal insana fi khus innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.